Harga emas tengah tinggi. Tapi sebelum jual emas, tengok dulu video ni. Ada 3 waktu terbaik untuk kita jual simpanan emas kita. Pertama, bila berlaku kecemasan. Sebagai contoh, tiba-tiba ditimpa musibah, aksiden ke, rumah terbakar ke, banjir ke. Kalau dana kecemasan kita dah habis digunakan, maka kita boleh jual simpanan emas yang kita ada untuk tampung perbelanjaan waktu emergency tersebut. Kedua, bila dah capai matlamat. Contohlah matlamat simpanan emas kita untuk pergi umrah. Maka bila dah sampai masa untuk menunaikan ibadah umrah, boleh jual sahaja emas ni untuk kegunaan waktu umrah nanti. Dan ketiga, bila ada peluang jana lebih pendapatan berbanding simpanan emas. Emas ni tuan-puan sangat baik untuk kita jadikan sebagai simpanan. Tapi kekurangan dia tak ada cash flow. Jadi, kalau tuan-puan ada peluang untuk mulakan bisnes, maka tuan-puan boleh jual simpanan emas tuan-puan untuk dapatkan modal mulakan bisnes tersebut. Selagi belum berlaku 3 waktu ni, maka teruskan simpanan emas. Sebab kalau tuan-puan rasa sekarang dah untung, harga tengah tinggi, lagi lama tuan-puan simpan, lagi tinggi keuntungan tuan-puan boleh dapat dengan simpanan emas. Jadi untuk tuan-puan yang berminat nak mulakan simpanan emas tapi tak ada bajet yang besar, menabung melalui akaun emas siap serendah RM100, boleh isi back video dekat bawah atau rujuk pin video, saya akan bantu tuan-puan dengan sebaik mungkin. Belajar sesuatu hari ini, jom simpan emas dengan ilmu. Nak dapatkan lagi banyak ilmu emas dan kewangan, boleh tekan like dan teruskan follow saya.